Tersebar di kalangan manusia macam-macam jenis khurafat, macam-macam jenis amalan untuk tidak diganggu oleh jin dan syaitan. Sedangkan amalan yang paling besar untuk menyelamatkan manusia adalah dengan mengucap antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ciri-ciri orang beriman adalah mengikut seorang rasul yang yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Rasul yang datang untuk tujuan membebaskan daripada mereka belenggu yang mengikat mereka, serta tuntutan-tuntutan yang berat yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Allah mengutuskan Nabi SAW. Di antara salah satu tujuannya untuk membebaskan manusia daripada ikatan yang menakutkan mereka, daripada ikatan yang menahan mereka, daripada ikatan yang menyebabkan mereka tunduk kepada makhluk, supaya mereka hanya tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di antara ketakutan yang melanda ramai manusia sebelum kedatangan Nabi dan setelah kedatangan Nabi SAW adalah ketakutan kepada jin dan hantu. Penyakit ini melanda kebanyakan ummah. Hampir ke semua agama akan ada pengikut-pengikutnya dilanda dengan takut kepada jin dan hantu. Lalu tersebarlah kepada mereka cerita-cerita khurafat tentang hantu dan jin. Cerita-cerita yang bohong. Sebahagian daripada mereka mendakwa bahawa mereka boleh melihat makhluk-makhluk ini. Sebahagian daripada mereka menyangka mereka ada keistimewaan, buka sahaja mata boleh nampak syaitan-syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iaitu iblis dan juga anak pinaknya melihat kamu, sedangkan kamu tidak melihat akan ia. Apabila iblis ataupun syaitan menyamar sebagai makhluk lain, kamu mungkin melihatnya, sebagaimana yang datang dalam hadis. Tetapi dalam bentuk asal iblis dan syaitan, dalam keadaan ramai-ramai orang tak lihat, maka kamu tak boleh melihat dia, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk ini, syaitan, jin, hantu, apa sahaja yang kamu namakan dia, bukan untuk kamu takuti, tetapi untuk kamu berlepas diri daripadanya. Tersebar di kalangan manusia macam-macam jenis khurafat, macam-macam jenis amalan untuk tidak diganggu oleh jin dan syaitan. Sedangkan amalan yang paling besar untuk menyelamatkan manusia adalah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ia tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan ke atas orang-orang yang beriman serta bertawakal kepada Tuhannya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan dan kekuatannya hanya terkena kepada orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai wali, serta orang yang mensyirikkan syaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahajalah kekuatan yang ada pada syaitan. Tetapi tersebar banyak khurafat yang menjadikan manusia takut dengan jin dan hantu. Bahkan hakikatnya tidak ada kuasa pada mereka. Di kalangan Arab jahiliah dahulu sehingga ke zaman sekarang, ada lagi orang-orang yang apabila mereka pergi ke lautan, masuk ke hutan, pergi ke tempat baru, minta lindung daripada kepala jembalang di tempat itu, sedangkan amalan ini syirik.
Kamu tidak pergi ke mana-mana tempat sekalipun melainkan kamu minta lindung dengan Allah Azza wa Jalla. Gugurlah ke dalam lembah kesyirikan orang-orang yang apabila mereka pergi ke tempat baru, mereka minta lindung daripada jembalang penjaga tempat itu. Apabila orang-orang yang nak pergi kencing di pokok-pokok, minta lindung kepada jin penjaga pokok itu. Perbuatan ini menjadikan jin merasa mereka besar. Kerana meskipun mereka tidak ada kuasa, akan ada manusia-manusia yang jahil datang minta perlindungan dengan mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya akan ada sekelompok manusia yang meminta perlindungan dengan sekelompok daripada jin, lalu bertambah bongkaklah jin-jin itu. Kerana mereka menyangka mereka ada kuasa yang besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sedangkan pada hakikatnya jin dan syaitan tidaklah berkuasa ke atas manusia. Jin yang paling kuat adalah jin yang bekerja dengan Nabi Sulaiman. Ifrit bekerja dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menguasai jin-jin ini, mengarahkan mereka membuat bangunan dan membina untuk Nabi Sulaiman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kelemahan jin-jin ini. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Apabila kami telah mentakdirkan kematian kepada Sulaiman, apabila kami cabut nyawa Sulaiman, jin-jin yang kamu ingat hebat dan dahsyat ini, tidaklah mereka tahu akan kematian Sulaiman, melainkan kerana ulat-ulat kecil yang makan tongkat Sulaiman sehingga hancur. Patah tongkat Sulaiman dan Sulaiman alaihi salam jatuh pada ketika itu. Ini jin yang kamu bangga-banggakan. Sedangkan kematian Sulaiman pun mereka tidak tahu. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Apabila Sulaiman telah pun jatuh, ketika itu jelaslah kepada jin, kalaulah mereka mengetahui perkara ghaib, sesungguhnya mereka tidak akan kekal lama bekerja dengan keras untuk Sulaiman, sedangkan Sulaiman telah pun wafat pada ketika itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, inilah yang Quran ajarkan kepada kita. Tidak ada yang mendakwa mengetahui perkara ghaib, melainkan tipu semata-mata. Jin yang turun kepada bomoh-bomoh, sampaikan kepada bomoh-bomoh dia tahu perkara ghaib, itu tipu semata-mata. Sedangkan kematian Sulaiman alaihi salam, ketua jin pun tak tahu. Dia hanya tahu apabila Sulaiman jatuh. Tetapi kita ditipu oleh syaitan dan juga jin dan bomoh-bomoh yang bersekongkol dengan syaitan dan juga jin. Agama ini datang untuk membebaskan manusia daripada belenggu ini. Demikian juga agama ini datang untuk membebaskan manusia daripada pemikiran khurafat dan tahyul. Nabi SAW menyebutkan la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Sesungguhnya tidak ada yang berkuasa untuk menjangkiti makhluk lain. Sesungguhnya tidak ada sial. Sesungguhnya tidak ada hantu mayat yang bangun menjadi hantu menuntut dendam. Sesungguhnya tidak ada sial pada bulan Safar. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat tegas menentang syirik dan juga khurafat. Ada kepercayaan jahiliyah, untuk keluar rumah mereka akan lemparkan burung. Burung itu terbang ke kanan, mereka keluar rumah. Burung itu terbang ke kiri, mereka balik semula ke rumah. Katanya sial. Dalam masyarakat kita juga sama. Apabila nak keluar rumah, jatuh cawan, pecah kaca, dia anggap sial, jangan keluar rumah. Apabila dia nak melakukan sesuatu, tertimpa satu musibah, dia anggap itu sial, lalu dia berhenti. Kata Nabi SAW, man radathu tiyarah an hajatihi faqad asyrak. Sesiapa yang urusannya ini dihentikan kerana kepercayaan sial, maka dia telah melakukan syirik.
Yang mengetahui perkara ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku itu bukan tanda akan ada keburukan di depan kamu. Kalau kamu percaya yang demikian, kamu telah melakukan syirik. Para sahabat bertanya Nabi SAW, kalau kami terbuat, apa yang perlu kami lakukan? Kata Nabi SAW, doalah. La khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Doalah kepada Allah, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang datang denganmu, daripadamu. Tidak ada burung-burung yang dianggap sial ini melainkan milikmu. Dan tidak ada Tuhan selain daripada engkau, ya Allah. Demikianlah bersungguhnya Nabi SAW. Jangan berhenti kerana kamu menganggap adanya sial. Nabi SAW memerintahkan orang membunuh ular. Uqtulul hayati kullahunna. Uqtulul hayati kullahunna. Bunuhlah ular-ular yang kamu jumpa. Man khafa tha'rahunna falaysa minni. Sesiapa di antara kamu yang takut dengan dendam ular-ular, maka dia bukan tergolong daripada golongan aku. Kenapa? Kerana Arab jahiliah percaya jangan bunuh ular, ular pendendam. Kalau kamu bunuh ular, nanti kawan-kawan ular itu akan datang dan serang kamu dan patuk kamu. Tersebar sampai ke masyarakat kita. Ular ada dendam. Nabi SAW kata, Man khafa sa'rahunna falaysa minni. Sesiapa di antara kamu yang takut ular itu membalas dendam, dia bukan termasuk dalam golongan aku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, demikianlah Nabi kita SAW bersungguh-sungguh mengajarkan orang untuk membebaskan mereka daripada ikatan syirik, daripada ikatan tahayul, daripada ikatan khurafat, daripada ketakutan kepada jin dan jembalang, menuju kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu kita bacakan selalu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita minta pertolongan dengan Allah serta kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu saya berpesan untuk kita sekalian, bebaskan diri kita, bebaskan keluarga kita, bebaskan orang yang terdekat dengan kita daripada belenggu-belenggu ini. Kalau ada di rumah sanak saudara kita, anak-anak kita yang masih pakai tangkai, buang tangkai itu dalam tong sampah. Kalau ada di rumah-rumah kita, di depan pintu masih ada gantung benda supaya halang jin dan syaitan masuk, cabut dan buang dengan nama Allah. Tidak ada yang melindungi kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kamu meminta perlindungan dengan makhluk-makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dikira menjejakkan kaki ke lembah kesyirikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesiapa yang menggantung tangkal, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan syirik. Maka peliharalah diri kita. Selamatkanlah akal kita daripada belenggu-belenggu ini menuju kepada tauhid dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.